Boleh saya bantu? Saya nak bersalin di sini. Bersalin normal atau pembedahan? Boleh pilih ke? Kos untuk bersalin normal ialah RM5,000, manakala kos untuk pembedahan cesarean adalah RM15,000. Jauh beza harga. Ada tak package yang lebih murah untuk pembedahan? Sila tunggu sebentar. Tolak ubat bius biar kurang melalak kesakitan RM1,000. Tolak alat bedah kita guna pisau sayur RM3,000. Tolak doktor bius scrub nurse assistant RM5,000. Lepas sisa kita bagi Panadol je dan DIY dressing RM1,000. Lepas tolak semua kosnya RM5,000. Sama dengan kos bersalin biasa. Kalau macam tu lebih baik saya bersalin biasa. Okey, kalau bersalin waktu siang RM5,000. Kalau lepas office hour RM8,000. Lah, bukan dah tetap RM5,000 ke? Oh tidak, bayaran lebih diperlukan lepas office hour sebab doktor dah dianggap on call. Bilakah due date puan? Oh, saya belum mengandung lagi. Saya hanya nak survey. Rupanya mahal juga kalau nak beranak. Tapi kondom murah. Kita ada promotion untuk kondom. RM15 untuk 3 kotak, 3 kali guna. Pil perancang RM25 sekotak, boleh guna untuk sebulan. Injection hormon 3 bulan sekali RM50. IUD RM500, boleh tahan 3 hingga 5 tahun. Saya single lagi lah. Saya beli 5 kotak, ada diskaun.